utamakan keselamatan, jangan sebab tamak beli kawasan yang ada pipeline. Kalau saya takkan beli. Ya betul tuan. Itu adalah hak anda. Tak nak beli tu, takkan beli tu, tak ada masalah. Saya dalam video dah cakap ini adalah hak anda dan ini adalah pendapat peribadi saya. Okey? Saya cuma di sini nak beri satu pandangan yang berbeza. Okey, kita balik kepada insiden tragedi gas pipe ya di Putra Heights. Tahukah anda berapa saiz Putra Heights, kawasan pembandaran pembangunan Putra Heights ini? Anda kalau pergi Google, anda dapat jawapannya 1796 acre. Okey? 1796 acre. Jadi, berapa besar tu? Kita tak boleh bayangkan kan? Tapi adakah anda tahu berapa besar padang bola sepak? Anda boleh bayangkan padang bola sepak, kita semua boleh bayangkan. 1796 acre ini adalah bersamaan dengan 1021 padang bola sepak. Macam mana saya tahu? Ini semua ChatGPT. Okey? Jadi, saya nak bagi tahu di sini, kalau anda sekarang ada beli, anda ada pilihan tak? Tempat tu besar tau. Jangan kerana satu jalan tersebut ada gas pipe dan saya tak tahu berapa banyak yang debu dan berapa banyak kerosakan dan lingkungan berapa kilometer saya tak tahu. Tapi ini semua boleh tengok dalam surat khabar, dari tengok dalam berita. Okey, berapa lingkungan? Kalau radius tu adalah 10 km, 20 km katakan, belilah yang tempat 30 km daripada pipe tapi masih selamat daripada gas pipe kan. 30 km boleh mah. Atau kalau 20 km, 25 km lah. Bukan hanya kena beli kat sana. Bukan satu Putra Heights ada banyak gas pipe berlalu. Tak ada. Okey, itu yang saya nak bagi tahu orang-orang di luar sana. Kadang-kadang krisis kan adalah masa yang terbaik untuk anda yang sudah bersedia. Bayangkan kalau saya betul-betul nak beli kan, tapi tuan rumah tersebut tak nak kurangkan harga. Dia kata, wah ni tempat bagus ni, dua tingkat terrace link house, dia nak jual 700. Dia mati pun tak nak kurang, sikit pun tak nak kurang. Tapi sekarang kan, saya boleh masuk tanya lagi, hai tuan, nak beli lagi tak? Sekarang saya boleh bagi harga yang rendah Kalau you nak 700 macam ni sekarang masih 700 ke? Tragedi macam ni. Tapi sebenarnya saya sebagai pembeli, saya nak beli. Saya akan tekan harga. Okey? Bagi orang yang duduk di sana pula, wah sekarang kalau nak jual wah tak boleh jual sebab orang dengar nama Putra Heights semua dah takut. Tinggal kat mana? Mungkin ada 30 km daripada pipe Tapi kejadian ni buat anda fikir kembali, kenapa anda nak jual? Mungkin anda dah cuba nak jual harga 700,000. Tapi tak ada orang nak beli. Market value kat sana 600,000. Ejen dah cakap beratus kali, anda masih berkeras 700,000. Sebab anda kata, tak nak beli tak apalah, saya boleh hold Tiba-tiba ada tragedi macam ni, you nak hold lagi ke? Kalau you tak boleh hold, lepaskanlah. Saya sekarang bagi you 500,000, lepaskan. Okey? Jadi, pokoknya, apabila satu tragedi berlaku, okey? Betul, kita kesian orang tersebut, orang di sana yang mangsa semua. Tapi kita secara objektif, kita boleh fikir Itu yang saya nak bagi tahu. Kita boleh fikir. Sebab harga hartanah kat sana mesti akan jatuh punya. Setiap kali ada tragedi macam ni, harga hartanah di tempat tersebut mesti akan jatuh. Sebab semua orang dengar nama tu dah panik. Okey? Bank pun panik. Bank pun tak nak bagi loan. Tiba-tiba Putra Heights semua mungkin ada permohonan ke loan ke, mereka semua stop. Mereka takut. Faham? Okey, tapi itu tidak bermaksud anda tak boleh dah cari deal yang sangat baik di sana. Kalau anda betul-betul nak beli untuk tinggal, anda betul-betul fasih tempat tersebut, anda akan tahu ini adalah waktu kecemasan.
Cari ejen, beritahu ejen, saya nak beli. Suruh ejen carikan lah, ejen mesti akan carikan. Kalau ejen tak nak carikan, you sendiri cari. Okay? Jadi, apa yang saya nak tekankan di sini, bukan untuk cakap pasal keselamatan ke, tamak ke, nak kaya ke. Saya nak beri satu pandangan yang berbeza. Okay? Macam mana anda nampak sesuatu isu tersebut, itu bergantung kepada setiap individu. Okay? Ada individu yang menganggap isu ni alamak, dia akan jadi isu besar, lain kali jadi macam mana. Tapi untuk orang yang sudah faham saya tempat tersebut, sudah pandai untuk tengok isu, dan yang pentingnya mereka sudah tahu objektif mereka. Okay? Mereka akan nampak isu tersebut sebagai peluang keemasan untuk duduk sendiri ke, atau beli ke, lepas tu jual, saya tak tahu. Okay? Tapi pokoknya ada satu isu, bukan hanya satu pandangan sahaja. Ada banyak pandangan yang boleh diaplikasikan. Dan adakah anda betul ke salah? Itu bukan untuk saya cakap lah. Itu hanya untuk diri anda sendiri. Kalau anda lakukan tindakan tersebut dan anda tahu anda betul, dia betul, anda betul. Kalau anda tahu tindakan orang tu salah, janganlah ikut. Itu tak ada masalah mah. Okay? Okey lah, saya harap ini adalah kali terakhir saya ulaskan. Dan terima kasih kerana beri pandangan. Ini adalah pendapat, sekali lagi, ini adalah pendapat saya, macam mana saya nilai. Okey. Salah ke betul, ini adalah pendapat saya. Anda mungkin bersetuju, anda mungkin tak bersetuju, tak apa, tak ada masalah. Setiap orang adalah berbeza. Okey. Saya di sini nak beri satu, seperti yang saya katakan dah, ni kali ketiga, saya nak beri satu pandangan yang berasingan. Di mana anda lain kali kalau anda nampak krisis macam ni, anda tahu apa nak buat. Okey? Bye-bye.